Cantik lah Bella. Korang bersedia ke? Ui. Dia buat double. Ready Jadi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Inilah dia yang dikatakan sebagai lawak spontan. Fungsi lawak spontan, humor spontan adalah untuk mengurangkan ketegangan sesuatu keadaan, mengurangkan stres kita, tak kiralah di mana kita berada. Bella berada di studio. Dia buat lawak spontan ini untuk mengurangkan tekanan ketika berada di dalam studio. Dan kadang-kadang Bella buat opini adalah untuk mencipta satu momen yang mungkin akan diingati di dalam hidup. Kita pun boleh buat benda-benda macam ini. Simple saja. Dan mungkin benda itu akan kita ingati sampai bila-bila. Selain daripada nak mengurangkan tekanan tersebut. Ada kajian mengatakan bahawa jika kita ketawa bersama, dia akan meningkatkan keakraban dan kepercayaan antara kita bersama dengan kawan-kawan ke. Dikatakan kalau ada suasana yang ceria ini, dia boleh menjadikan orang tu lebih terbuka. Tak adalah tertutup je kepala otaknya. Negatif aja. Macam katak bawah tempurung.